mak bapak buat apa? Mak bapak call polis. Kan? Mak bapak pergi sekolah buat hal kan. Sebab itulah aku fikir balik kan. Let's say one day Malaysia perlukan askar untuk pergi perang kan. Lepas tu diorang perlukan in the next generation lah, generation aku rasa okey lagi, taklah lembut sangat, taklah keras sangat, tapi okey, boleh tahan lah. Tapi this next generation ni, budak-budak sekarang, aku rasa kalau diorang pergi perang, mampus lah. Mampus. Serius. Korang let lah doh. Santai doh, let doh matang, let doh. Benda ni biasa kot. Aku rasa kebanyakan orang pun faham juga, kan? Aku rasa kebanyakan